Nanti saya boleh ngadu kat apa Indah Water. Ini memang dia tak boleh ni nanti. Sana dia punya loji penuh airnya. Ya. Air ni makin kurang ke? Sama je? Sama je. Sama je? Sikit je. Sikit? Air tu yang penuh. Dia tak boleh jalan. Oh, okey. Baru mandi seorang dah blub. Nanti saya masukkan dalam internet baru dia tahu Indah Water. Masuk. Ini dia. Masuk. Lihat. Dia coba dulu kalau tak boleh. Hari Senin nanti saya komplain Indah Water. Kena salah kena. Pasal dia tak jalan keluar. Abang punya pintu batas. Saya tak pernah tak ni mandi boleh, tak ada masalah. Tapi ialah nasib-nasib lah. Yang sebelah sana pun penuh katanya. Komplain. Malam ni saya masukkan website dulu biar satu dunia tahu. Baru dia tahu. Ternyata yang apa ni bukan pipe lah. Air Indah Water lah penuh. Rumah saya pun sama juga macam tu. Nanti hari Senin tu saya bayar bil, komplain sekali. Tak payah je. Saya ingat. Tak payah asyik baru nak komplain juga.
Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kerana singgah sebentar ke laman web saya ini. Di dalam website saya kali ini, saya ingin mencadangkan kepada sahabat-sahabat semua satu peluang perniagaan yang saya dapati merupakan satu perniagaan yang amat sesuai kepada ramai orang disebabkan marketnya yang terlalu luas dan agak mudah berbanding dengan perniagaan-perniagaan lain untuk kita jalankan, dan juga modalnya sangat-sangat kecil serta risikonya yang